Cikgu Kiki buat apa kat sini? Keluarkan cincin, beli cincin, ambil cincin. Yang boleh satu kan? Sebab kita tak bayar tau. Okey, cincin yang mana? Cuba tunjuk sikit. Wah, cantiknya. So, ini cikgu beli ke ataupun macam mana? Bayar RM61 sahaja. Asal murah sangat? Serius lah cikgu? Kalau cantik memang dapat murah. Sebab kita keluarkan daripada ekonomi sikit, nampak? Okey, so proses dia macam mana tadi? Boleh ajar sikit? Pilih cincin. Pilih cincin ke gelang ke rantai tangan apa-apa saja. Okey. Lepas tu kat sini dia ada dia punya kod. Setiap cincin ada kod, setiap barang kemas ada kod. Okey. Kat sini belakang ni. Okey. Tunjuk saja pada staff. Kemudian staff akan uruskan ready dengan apps public tu. So, dekat bahagian apps, ready je lah. Kat sini nanti scan saja QR. Okey. Klik pada QR ni. Okey. Kita akan scan apa yang staff tunjuk. Okey, faham? Lepas tu boleh terus bayar dia punya label fee RM61 sahaja. So, berat dia berapa cikgu? Berat dia cuma 1.78 gram. Okey, cantik dah lah. Design lawa dan naik lagi. Yes. Okey, cikgu. Okey, bila dah selesai, kita tinggal tanda tangan order je lah yang telah dikeluarkan oleh Publigo. Semua detail mas ada dalam surat ni. So, pesan Cikgu Kiki, tak semestinya kita nak tunggu hadiah daripada orang lain. Kita boleh hadiahkan diri kita juga. So, yang nak dapatkan cincin obat series macam Cikgu Kikin, boleh saja PM saya. Happy birthday Cikgu Kikin. Bye.